Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati panel jemputan serta hadirin yang saya muliakan sekalian. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam program telaah buku yang bertajuk Sebelum Berdua, Bahagia Bukan Hanya Dengan Cinta, karya Normaliza Mahadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, program telaah buku pada kali ini diadakan bukan sekadar untuk mengupas kandungan sebuah buku, tapi juga untuk membuka ruang perbincangan yang lebih luas tentang makna kebahagiaan dalam kehidupan, khususnya sebelum melangkah ke alam perhubungan yang lebih serius. Okey, buku ini mengajak kita merenung bahawa kebahagiaan bukan hanya bergantung kepada cinta semata-mata, okey, tapi turut melibatkan aspek diri, emosi, matlamat hidup dan hubungan dengan Tuhan. Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sehubungan dengan itu, dengan berbesar hati, saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Puan Rafidah Sadaruddin, pegawai psikologi daripada Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM, untuk mengupas atau memperkatakan sedikit mengenai buku ini. Dan selamat datang Puan Rafidah. Terima kasih banyak Puan. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Ini adakah pertama kali Puan berkunjung ke perpustakaan Tanah Bersama? Okey, tidak semestinya. Saya telah berada dekat sini sejak tahun 1989. Jadi sejak bertahun tu saya sentiasa mengunjungi library lah. Dan merupakan tempat yang saya rasa sangat bahagialah dan sangat tenang di sini. Betul. Perpustakaan adalah satu tempat yang sangat tenang Puan. Dia adalah sebagai pilar kepada sesebuah institusi. Okey, so Puan, kita terus kepada kupasan buku, okey, yang bertajuk Sebelum Berdua, Bahagia Bukan Hanya Dengan Cinta. Okey, soalan saya, okey, pertama, apakah tanggapan Puan selepas membaca buku ini? Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati bersama saya moderator pada pagi ini, Puan Akiza Roswati Abdullah. Terima kasih banyak kepada jemputan daripada pengurusan library, iaitu Puan Fatimah Zahra Amran dan juga tim-tim di belakang tabir yang banyak membantu untuk Google Meet pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan berada di sini membuatkan saya rasa bahagia dan tenang sekali lah. Menjawab pada soalan Puan tadi, buku Sebelum Berdua. Okey, bagi saya terangkan dulu buku Sebelum Berdua ni. Sebelum Berdua dia ada keluarkan satu buku tuan-tuan dan puan-puan, dan tajuknya Jalan Terus. Buku ni dah discontinue dah. Jadi saya suka dengan buku ni, memula saya baca buku ni lah. Kemudian bila habis buku ni, penulis Normaliza Mahadi yang juga merupakan kaunselor perkahwinan telah mengadakan buku dia yang bertajuk Sebelum Berdua. Jadi buku ini merupakan buku kompilasi daripada buku yang pertama ni dan dijadikan kepada buku yang sangat tebal lah. Kalau kita dapat tengok ini sikit macam jilid satu lah kan. Dia dah jilidkan dan kompilasikan daripada jilid satu ni dan dijadikan lebih tebal dan lebih menarik untuk dibaca. Dan juga bila saya pertama sekali macam Puan sebutkan tadi, apa perasaan saya sewaktu saya membaca yang ini dulu. Saya rasa ini pandangan peribadi saya dan saya rasa pandangan ni valid kerana saya telah mengisyurkan sebagai seorang pegawai psikologi, saya telah mengisyurkan kepada ramai dalam kalangan klien-klien saya untuk membeli buku inilah sekarang. Kalau dulu buku ni, tapi sekarang buku ni. Sebab apa Puan? Sebab buku ni adalah tentang universiti kehidupan. Puan boleh sebut apa saja pasal perhubungan, pasal kita, pasal suami isteri, pasal ibu ayah, pasal adik-beradik, pasal keluarga. Jadi sebenarnya ia adalah kompilasi satu buku ni, orang kata dah merangkumi untuk semua benda. Macam itulah katanya. Macam tu Puan. Jadi Puan, selepas membaca kompilasi buku-buku tersebut, yang diangkat dalam buku ini? Tema dia ialah, kalau kita tengok pertama sekali dia kata tentang jalan terus. Jalan terus ni bila kita cakap pasal jalan terus, kenapa kita nak jalan terus? Jalan terus ni adalah satu benda yang macam
dalam hidup kita Puan, kita ada banyak cabaran, kita ada banyak akan pusat, kita akan ada banyak orang cakap bila kita tengah berjalan kan Puan kan ada banyak roadblock. Roadblock ni menyebabkan kita start, kita duduk, benda yang aku buat betul ke tak betul dan tema yang Puan tanya tadi tu ialah tema berkenaan dengan dia ada kaitan dengan emosi kita, dia ada kaitan dengan pemikiran kita, sama ada kita ni berfikiran positif atau sebaliknya, dia ada berkaitan dengan perhubungan. Jadi bila kita sebut pasal perhubungan ni Puan, dalam hidup kita seharian, bila kita bangun di pagi tadi Puan, tak dia tidak, setiap hari kita berhubung Puan, sebab manusia ni adalah makhluk yang memang sosial, tak boleh tidak. Ada manusia yang hidup seorang alone, tidak. Walaupun dia introvert personality-nya, dia ada berhubung. Macam kita sekarang ni tengah berhubung secara fizikal. Kita tengah berhubung dengan yang berada dalam talian, kita tengah berhubung dengan sesiapa juga yang kita jumpa setiap hari. Jadi tema dia lebih pada perhubungan dan juga bila kita cakap tentang jalan terus ni, cabaran yang kita hadapi tu membuatkan kita berhenti dan juga kita nak buat apa lepas ni dia menyebabkan kita berfikir macam tu kan. Jadi berdasarkan pembacaan Puan kenapa Puan merasakan pengarang itu dia memilih tajuk sedemikian? Macam seperti yang Puan katakan tadi, isu diangkat dalam mengenai perkahwinan, hubungan satu manusia tetapi kenapa dia memilih tajuk itu, tajuk yang agak ada kiasan? Kenapa dia tidak straight to the point? Macam contohnya macam perkahwinan, masalah dan solusi, straight to the point. Tapi tajuk ni terlalu macam terlampak macam melankolik sikit. Okay. POV saya pula, tajuk ni very direct. POV saya Puan, I beg to differ. Saya rasa macam jalan terus ni, kita jalan terus je sebelum berdua. Okay, saya nak tanya Puan pernah dengar tak tentang 100 question before marriage? Puan pernah dengar? Okay, kita tanya juga pada penonton-penonton kita lah yang sedang menonton. Dan ada berapa penonton kita sekarang di talian Tuan? 200, Alhamdulillah. 270 Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okay, saya nak tanya pada ni, boleh jawab di ruangan chat boleh jawab satu lah kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada sebenarnya terdengar 100 question before marriage. Pernah tak dengar? Kalau pernah, sila jawab satu. Yang tak pernah, jawab kosong. Okay. So ada Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang menjawab kat sana saya tak boleh baca tapi melalui daripada technical team yang sangat banyak membantu di depan saya ni mengatakan ada yang pernah dan ada yang kosong tak? Ada juga yang kosong. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak galakkan kepada semua orang yang telah berkahwin, saya minta maaf lah soalan ni dah terlambat untuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi bagi tahu pada anak-anak kita, bagi tahu pada pelajar kita, bagi tahu pada semua orang, bagi tahu pada satu dunia lah Puan. Okay. 100 question before marriage ni ialah di mana kalau sebelum kita berdua Puan, dalam soalan ni boleh google sekarang bagi yang nak google sebab kita kena buat hari ni juga. Kadang-kadang bila kita berjumpa lah Puan kalau sebelum berdua ni Puan kita berjumpa, kita dengan pasangan kita yang bakal pasangan kita lah kan, kita banyak tanya makan apa hari ni, kita banyak tanya pasal benda-benda yang saya rasa macam tak relevan untuk ditanya. So why not tanyalah 100 soalan ni kepada pasangan kita supaya kita gaduh dulu. Maksud gaduh dulu ni sebab Puan, bila kita dah diijab kabulkan sebelum berdua ni, kita dah tak ada no turning back lagi dah. Dah tak ada lagi dah nak what you call that, kita dah ada title. Dah ada title seorang isteri, dah ada title seorang suami. Jadi masa ni lah dalam 100 soalan sebelum berkahwin tu dia tanya tentang keuangan. Macam mana nanti bila I ada duit sebagai isteri, macam mana? Macam mana dengan nafkah? You nak bayar nafkah I berapa? You mampu tak bayar? Okay, dia tanya juga tentang keluarga I macam ni. You boleh ke dengan keluarga I macam ni? Dia tanya juga kalau tak ada anak nanti macam mana ya? Puan, dalam buku ni juga ada yang sebut tentang anak semua Tuan. Ada. Pasal itulah saya highly recommend pada semua belilah buku sebelum berdua ni. So berbalik pada soalan tadi tu, kenapa saya kata dia very direct? Sebab sebelum berdua kita seorang kan berdua. Tapi bila kita dah berdua ni, kalau dulu RM1 tu kita makan seorang. Sekarang ni RM1 ni, RM1 terbesar juga sekarang dengan ekonomi dan sebagainya. RM1 ni kita terpaksa berkongsi berdua orang. RM50 untuk you, RM50 untuk I. Dah menjadi satu yang kita orang kata apa?
sama-sama bersama perempuan. Jadi sebenarnya apa yang ingin diketengahkan dekat sini ialah POV penulis pada saya sangat direct, dan saya suka dengan penulis ni sebab dia tak dikira macam nak bila dia menulis tu pun ni, dia tak dikira nak mengambil hadiri, tapi dia cakap berdasar pengalaman dia. Sebenarnya yang menarik juga buku Sebelum Berdua ni, macam mana Puan Normaliza di approach oleh penulis, tak silap saya siapa ni, Karya okay, dia punya ni lah, penerbit buku ni. Puan Normaliza ni aktif menulis di social media. Okay. Bila dia aktif menulis, dia punya penerbit tu suka dengan apa yang buat buku ni, apa penerbit? Penerbit dia suka dengan gaya bahasa santai dan sampai. Boleh tengok dekat Puan Normaliza Mahdi punya Facebook. Dia pun kalau dia nak bagi, dia bagi je Puan. Tapi Puan Normaliza ni seorang yang bila dia memberi tu, dia bagi and straight to the point, and you akan terasalah itu pada pandangan saya melalui buku yang ini. So saya rasa sangat direct, sangat straight to the point, dan juga saya suka sebab dia banyak memandaikan bangsa yang sebenarnya you kena buat apa. Sebagai satu contoh lah Puan, katakanlah bertunang, kita ada adat Puan ni, bertunang ni tak ada sebenarnya Puan ni, betul kan? Kalau saya salah betul dengan saya Okey, ni kalau saya salah juga dekat dalam ruangan cantik kita tu boleh betulkan saya. Nanti sekarang kita punya technical team akan bagi tahu saya. Bertunang sebenarnya tak ada lah, tapi ada orang bertunang dia lama. Bertunang lama sampai setahun, 2 tahun, setahun lebih dan sebagainya. So dalam buku ni very direct. Kita tahu bila kita bertunang ada yang menggunakan duit. Duit tu kadang-kadang kita boleh gunakan untuk persediaan perkahwinan. Betul kan? Why not kita kumpulkan benda tu dan kita terus berkahwin? Kenapa nak bertunang-tunang untuk berkenadah pun? Jadi itu ada diulas juga dalam buku ni. So saya sukalah sebab saya rasa buku ni memberi benda yang sangat direct dan juga benda yang patut dibaca oleh semua orang. So kena beli buku ni tau. Okey Puan Hafidah, berdasarkan buku ini juga, siapakah watak yang paling memberi kesan dalam buku ini sepanjang pembacaan Puan? Alright. Wataknya perempuan lah Puan. Okey, dia tak ada watak-watak khas lah. Minta maaf pada kaum lelaki, memang kaum lelaki ni watak yang macam perempuan ni, kaum lelaki kan, kadang-kadang kaum lelaki pun pening dengan orang perempuan juga. Yang pening orang perempuan, tapi yang memberi ketenangan juga perempuan juga. Kan, betul lah. Dan dianggap oleh saya punya technical team lelaki untuk pengetahuan semua orang kat sini. Jadi sebenarnya watak utama ni adalah perempuan, especially mak-mak lah. Dan juga kalau kita tengok kita bukan nak cakap apa, tapi kebanyakan masa ni kalau kita tengok pun, kalau bila bergaduh pun perempuan curang, lelaki melayan perempuan. Tapi dalam masa yang sama, curang pun ada juga disentuh dalam ni. Contohlah baru-baru ni ada kes curang. Saya sentuh sedikit tentang yang isu, kalau you all tengok pernah tular di media sosial baru-baru ni yang dia ambil gambar suami dia curang. Saya rasa kes ni memang ada di banyak tempat pun, dan juga di Malaysia ke Puan? Di Malaysia baru-baru ni Puan, dihibahkan dalam social media, ambil gambar lelaki tu tengah makan dengan perempuan tersebut, dan juga keadaan isterinya sedang mengandung, dan juga yang perempuan tadi tu tengah makan dengan suami dia lah. So perempuan, isterinya mengatakan bahawa tak consider ke isteri dia mengandung dan sebagainya. Okay, soalannya ialah, dalam buku ni, saya cakap pasal buku dalam buku ni mengatakan bahawa kaum lelaki, ni kena tanyalah kaum Adam di depan saya ni, kaum lelaki kan. Okey, kaum lelaki, tuan-tuan dan puan, bila kaum lelakinya akad nikah, bila kaum lelaki ni, dia ada tanggungjawab dia sendiri. Jadi kenapa nak kita marah kepada kaum pihak ketiga saja yang memberi kunci kepada yang untuk masuk, sila masuk ke rumah saya. Macam kita tahu rumah tangga tu adalah kunci. Jadi sebenarnya yang membuka jalan untuk kaum lelaki masuk tadi ialah lelaki tersebut. Sebenarnya yang patut dimarah ialah suaminya, bukannya orang kata penyondol lah kan, bahasa kasarnya penyondol kan, orang kata penyondol. Tapi yang dimarah adalah penyondol. Ya betul, penyondol juga memainkan peranan, tapi dalam masa yang sama lelaki ini melayan. Jadi suaminya melayan. So di manakah
peranan. Kenapa kita tidak meletakkan peranan tu kepada okey bang, you yang layan. Sebenarnya kalau ikutkan buku ni curang tu adalah satu pilihan untuk orang perempuan. Untuk curang atau tidak sebenarnya you yang pilih. Banyaklah kadang-kadang bila berdepan dengan kes-kes klien saya, bila berdepan dengan kes-kes curang dan sebagainya kan, perempuan akan marah dengan pihak ketiga, tapi perempuan akan orang kata melindungi suaminya. Oh katanya kenapa? Kalau curang, kalau kata suami tu kenapa? Kena jampi-jampi. Sebenarnya tak ada pun. Tak ada. Pernah tengok tak? Ni dalam buku dalam buku ni tulis kan. Pernah tengok ke kalau kita yang makan tadi, pernah tengok macam suami tu macam sedih je tengah makan? Tak kan? Kadang-kadang dia makan dengan dia punya orang ketiga tadi dengan keadaan happy. Dia WhatsApp pun dengan orang ketiga dengan keadaan yang menyorok-nyorok, bawa telefon dalam bilik air dan sebagainya. Pilihan. So kenapa kita tak marahkan sebenarnya punca yang ada dalam rumah itu sendiri? Betul. Jadi ini pun diulas dalam buku ni tentang tajuk curang pun diulas juga puan. Saya pernah terbaca jugalah di satu artikel. Dia kata suami mengatakan di rumah isteri tak melayan selembut pelayan waiter di hotel kan. Bagi saya waiter tu dibayar untuk bekerja. Jadi dia tak nak dia kena layan klien dia, customer dia dengan muka yang senyum. Kita ni mak-mak ni kan banyak kita punya peranan kan, penat anak apa semua kan. Jadi saya pendapat saya lah, kalau saya menghadapi situasi yang kalau ada penyembunyi macam tu kan, saya memang saya tak akan marah dua-dua. Saya akan kabul dan saya akan DNA saya pun dia orang tak akan jumpa. Jadi kita pergi dengan bijaksana kan, tanpa merendahkan martabat kita dengan maki harum semua tu kan. Kita pergi dengan keadaan yang dengan penuh martabat lah, dengan penuh dengan penuh mahal kan. Itu sekiranya berlaku pada saya lah. Sekadar pendapat peribadi sebab kita dah bincang pasal ni kan. Betul. Sangat setuju lah puan, sebab dalam sebelum video ni banyak benda yang penulis mengusulkan untuk sebagai persediaan awal kepada semua. Kerana itulah kadang-kadang buku Sebelum Berdua dan Jalan Terus ni dia bukan hanya cakap pasal ini saja bukan. Dia cakap semasa you bujang, masa dah kahwin, even nak bercerai sekalipun ada di sisi bahagia. Contoh kenapa saya menarik untuk you all baca juga buku ni. Buku ni bukannya satu cerita ni pasal satu ni, bukan. Dia dua muka surat, satu cerita. Satu muka surat, satu cerita. Cerita dia cerita yang very simple. You baca pun, you boleh ambil masa yang macam 2-3 minit, baca ni, besok sambung lah. Tutup besok sambung dan sebagainya. So kan, ada satu tu very simple. Dia kata puan, macam puan sebut tadi tu, berkenaan dengan suami mengatakan bahawa dia mencari orang lain katanya kan, sebab yang di rumah tak melayan dan sebagainya kan, pun ada juga disentuh. Tapi dalam satu small story disentuh, dia kata apa puan ni? Dia kata kalau you nak macam tu, sanggup tak kaum lelaki ambil satu hari bagi isteri duit, kaum lelaki ambil satu hari bagi isteri duit yang duit ni pergilah spa dan jaga anak. Tengok macam mana balik isteri tu. Isteri ni bila suami bertindak macam tu, dia akan recharge. Contoh ni sebagai contoh saja puan, katakanlah dia bagi RM50 yang nak pergi mana-mana buat facial ke, yang nak pergi healing dengan kawan ke, whatsoever ke, RM100 yang pergi, biar abang jaga daripada pukul 9 sampai pukul 3. Abang jaga anak ni semua. Tengok macam mana isteri tu balik, dia akan recharge. Betul ke puan? Kalau macam tu puan akan recharge. Kalau suami bagi puan pergi sana-sana, pergi orang kata lawakan diri dan sebagainya, dan even bila isteri tu dia akan bagi servis yang lagi baik, lepas tu kemas rumah tanpa bercakap-cakap dan sebagainya. So sebenarnya benda ni adalah, buku ni memandaikan kita supaya kita tahu peranan dan juga tanggungjawab isteri, suami ataupun sesiapa saja. Sebenarnya bagi pendapat saya Puan Hafidah, sebelum berlakunya keadaan macam ni, yang kita perlu salahkan juga kaum perempuan juga. Sebab kadang-kadang diorang terikat dengan
taat kepada suami. Taat tu tengok keadaan kan. Bagi kita, sebab dalam hukum pun, saya bukanlah ustazah kan, tapi dalam hukum pun kerja rumah semua sebenarnya dibuat oleh lelaki. Tapi kalau isteri buat semua tu, itu adalah sebagai sedekah, bantuan lah kan, dan suami patut beri hadiah sebenarnya. Jadi ramai perempuan, ramai kaum wanita yang reda dengan keadaan itu, jadi menjadikan para suami dia macam take for granted lah begitu kan. Okay. Tapi itu adalah, saya bukan pakar untuk mengupas, tapi pada pandangan saya itulah yang kita kaum wanita pun kadang-kadang most of us kita reda dengan keadaan itu. Kita tidak berani untuk menegakkan stand kita. Sebab nanti takut nanti dianggap derhaka. Sebenarnya bagi saya bukan derhaka. Bukan derhaka. Kita macam menegakkan hak kita lah. Okay, jadi yang Puan dah katakan tadi, daripada satu cerita ke satu cerita itu, betul. Itu adalah, adakah itu merupakan perkembangan watak dalam buku ini? Okay. Sebenarnya Puan dia tak ada watak. Watak dia adalah watak yang general, in general. Tapi dalam masa yang sama dia menyentuh. Tadi kalau kita sebut asyik cakap pasal couple je kan, kita cakap pasal diri pula lah, pasal diri. Macam mana kita rasa nak, kita sendiri nak uruskan keuangan kita pun ada juga dalam ni sedikit disentuh. Kemudian juga pasal motivasi diri, pasal healing kita untuk diri sendiri. Contoh kan Puan kan, kadang-kadang dalam hidup ni kita rasa kita banyak benda yang kita buat sendiri kan dalam masa ni. Saya setujulah bila Puan cakap kadang-kadang ada masa tu kita kena take a break sekejap untuk diri kita sendiri. Itu pun disentuh oleh penulis dalam bukunya. Dan juga sebenarnya lah bila kita membaca POV penulis ini, dia punya Puan saya tunjukkan dulu. Okay. Katakanlah Puan, saya tunjukkan satu sekejap. Alright. Contoh katakanlah dia ambil satu cerita kan, dia kata kau hidup untuk apa dik? Ini contohlah satu cerita ni sampai sini je. Muka surat ni sini sampai sini. Saya yakin dan percaya pada pukul 11 nanti sekarang kita ada 10 minit membaca Puan. Ya. Okay. Jadi you boleh Google, even kalau saya bertanya pada ChatGPT pun, sekarang ni lebih pada ChatGPT kan Puan kan? Jadi bila kita tanya pada ChatGPT pun, dia boleh mengulas buku, boleh Google Puan Normaliza Mahadi ni. Jadi dekat sini kan, dia mengatakan bahawa kalau kita ni hidup untuk apa? Dia memberikan kita bahawa dalam hidup ni kita kena ada satu pegangan dan juga matlamat. Dan juga saya suka Puan, kenapa saya suka? Dia mengaitkan dengan Islamic way of life. Saya one thing buat this penulis, saya suka sangat dia akan kaitkan dengan Islamic. Spiritual dia agak tinggi jugalah. Saya suka sebab tu. Sebab kemana-mana kita pun, kita kena ada berlandaskan spiritual. Dan kalau kita tengoklah Puan kan, satu daripada topik dia ada cakap pasal hantaran dan juga mas kahwin kan. Hantaran ni perlu ke tak perlu? Agak-agak ni lah. Kita cuba tanya dalam Google, ada yang menjawab. Saya nak tahulah, so, ada berapa lagi? Masih lagi ada mata-mata memandang? Masih lagi ada? Alhamdulillah. Okay. Daripada situ ada tak jawapan yang hantaran ni? Ya bagi yang perlu, tidak bagi yang tak perlu. Kita tengok ada tak kita punya responden mengatakan ya ataupun tidak. Kebanyakannya dia kata apa tu? Ya ke tidak? Kita tengok. Kita cuba tengok Macam saya kena lah tak aksi kan. Kalau tidak kita berdua je tinggal. Ni ke Kim kita ni Puan. Ada. So hantaran ni perlu. Dia mengatakan hantaran perlu. Okey ya. Okey lagi saya tunggu lagi respon. Saya nak tunggu lagi respon lagi. Betul. Maknanya hantaran tu perlulah, katanya dia perlu. Hantaran perlu, yang kata tidak ada. So kebanyakan perempuan mengatakan hantaran perlu. Oh dia perlu. Okay, alright. Betul, saya setuju dengan Puan. Saya tak tahu saya jawab tu tuan ke Puan, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan sebenarnya mas kahwin saja memadai. Betul kan? Betul kan kalau saya salah Puan? Kalau saya salah, saya pun banyak silap dan salah. Betulkan saya? Sebenarnya mas kahwin saja memadai. Hantaran ni, dalam Islam pun Puan Puan Fatimah kan? Dia dalam Islam pun mas kahwin sahaja wajib, betul? Jadi hantaran tu sebenarnya adalah gift.
Betul. Hantaran gift. Dan sebenarnya kat mana kita nak kunci kuasa mengatakan perempuan lelaki bagi 5, perempuan balas 7. Betul? Kan? Itu ada. Kan? Ada kan yang berapa perempuan akan balas lebih kan? Ya. Yang balas lebih perempuan kan? Ya. Tahu mana sebenarnya? Dan gaji. Dekat dalamnya ada disentuh lah kat dalam ni sebenarnya. Puan, tuan, kita nak kahwin ni, kita tak ada duit. Bukan maksudnya tak ada duit untuk ni. Sekarang ni lah, busuk-busuk untuk kahwin pula ya. Kalau kita sewa, what you call that? Day one. Muang. Makeup artist, catering, lepas tu fotografi, photo booth. Lepas tu sekarang ni ada pula yang sewa kopi. Oh, itulah paling laku sewaktu di ni. Termasuklah saya beratur jugalah tu kan kadang-kadang kan. So macam kita nak fun kan. So sebenarnya itu semua duit. And tuan-tuan puan pernah berlaku bila kita berkahwin ada yang membuat pinjaman dalam perkahwinan. Sedangkan kalau dah dibaca buku sebelum berdua ni dan sebagainya, guide-guide dia lah sebenarnya. Yang penting untuk rukun nikah kita ada berapa je tuan-tuan puan. Sebenarnya itulah yang cuba diketengahkan oleh penulis juga agar kita semua melihat dari satu sudut bahawa bila kita membuat sesuatu tu kita kena ada basic berlandaskan. Kadang-kadang bila kita contohlah kan, kita bertunang, kita dah habis berapa ribu, contoh katakan kita dah habis 3,000 contoh. Sebab hadiah masa tunang dibawa, masa kahwin bawa lagi. So duit tu semua tuan-tuan puan bukannya dia petik di pokok-pokok dan sebagainya. Ia adalah duit yang disimpan lama tuan-tuan puan. Jadi justru itu fikir mampu ke tidak kita nak spending a lot dan sebagainya. So ada juga disentuh tentang isu-isu kewangan dalam buku sebelum berdua ni. Maksudnya saya nak cakap di sini bahawa dalam buku ni dia mengulas 360 darjah agar you sebelum berdua apa yang nak buat sebenarnya. Bukan saja dari segi pemikiran you, perasaan you, tapi tingkah laku you kena selari align. Why not duit yang you prepare simpan tadi tu you gunakan untuk selepas berkahwin tu nak pakai duit, nak sewa rumah baru, deposit untuk rumah, lepas tu nanti kalau ada rezeki, ada zuriat, ada baby dan sebagainya, lepas tu kita dah bertambah family ni. So benda-benda tu kena take into consideration lah menurut saya. So puan, dalam buku ni ada tak disebut punca kuasa antara tak ada sebut ni. Tapi ada disebut tentang mas kahwin tadi. Jadi kena cari lah chapter dia sebab chapter dia sangat best dan chapter dia sangat banyak. Saya tertarik ada satu tu tau. Sebenarnya juga banyak dia punya ni. Kita ambil 1, 2, 4, 5 ni. Sekejap ya puan. Ya. Masih bersama dengan saya. Kalau masih sila tulis nombor 1 di ruangan chat boleh. 4, 5. Alright. Kita kalau nak cari ni masa ni dia tak jumpa. Tapi puan kan, ni lah puan. Alright. So kan puan kan, saya cuba nak cakap. Okay, 1 minit. Okay. Tadi puan ada tanya saya kan tentang selain daripada bercakap pasal perhubungan kan, puan ada tanya saya sebelum ni. Sebelum saya cakap ada perhubungan, ada tak cakap pasal benda-benda lain yang kita nak cakap pasal harga kehidupan. Okay, betul kan? Okay, kat sini tajuk dia RM RM1. Okay, kalau boleh tengok RM RM1 RM RM1 ni simple je. Cerita berkenaan dengan unit kecemasan di hospital sedang. Katakan bahawa anak dia masuk unit kecemasan. Tuan-tuan puan di hospital sedang dibayar RM1 dengan harga tuan-tuan puan ni. Makan RM4 ni untuk masuk hospital sedang. Makan sebanyak 4 kali sehari, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Setiap katil dapat 2 bungkus makanan untuk pesakit dan penjaga. Itu dah berapa ringgit tu kan? Okay. Nak menunjukkan bahawa penjagaan menunjukkan bahawa dekat dalam hidup ni, ini saya pada hubungan yang kita cakap tadi puan ni, bahawa kita ada juga dari segi keuangan yang kita boleh jimat dekat fasiliti-fasiliti kerajaan. Jadi dekat sini kan sebenarnya untuk mengambil sesuatu yang free ataupun bayarannya murah compare dengan kita nak bayar berpuluh-puluh ribu dan sebagainya, kita ada pilihan tuan-tuan puan. Jadi kita kena tengok bab mana yang kita boleh ambil sebagai ni untuk perhubungan, yang ini pula untuk diri sendiri, yang ini pula aku sebagai seorang mak, yang ini pula aku sebagai seorang anak.
Jadi benda-benda ni semua kena baca lah. Kena baca. Okey, jadi sekarang ni Puan, masing-masing kita bercakap mengenai biblioterapi, iaitu sembuh melalui pembacaan. Betul. Okey, sejauh manakah Puan boleh relatekan melalui pembacaan ini dapat mengurus emosi dan juga dapat mengurangkan tekanan di kalangan pembaca sekiranya mereka menghadapi masalah dalam perhubungan dan juga masalah kehidupan seharian. Sejauh mana keberkesanan buku ini kalau kita bercakap mengenai biblioterapi iaitu sembuh melalui pembacaan? Saya tertarik dengan biblioterapi Puan. Untuk makluman semua lah ya, saya berjumpa dengan ramai klien dan juga saya berjumpa dengan mereka-mereka yang diuji ya. Jadi bila diuji, masa sesi saya 1 jam lah. Sebab nak jumpa dengan ramai orang, masa yang tak panjang, saya akan kata okey, ini antara buku, bukanlah semua buku saya tengok pada keadaan juga, antara buku yang saya cadangkan untuk penyembuhan. Okey. Bila kita cakap pasal penyembuhan, kalau Puan tengok bila kita berada pada keadaan kita yang paling bawah, titik terendah dalam hidup Puan, kadang-kadang kita just nak be alone at that time. Kita tak nak jumpa orang, kita malas nak pergi sana, kita malas nak buat apa-apa, kita just nak relax saja and me with myself. Jadi sebaik-baiknya baca Al-Quran tu adalah pada baiklah Puan, itu menyebabkan ketenangan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, ada orang dia suka ambil buku-buku dan dia suka baca. Dekat Malaysia, waimah luar negara pun sangat banyak buku yang boleh baca. Okay? Kalau saya cadangkan ini pada klien-klien saya untuk klien rumah tangga, memang banyak saya cadangkan ini. Itu pertama. Mereka datang balik dan juga mereka memberi feedback. Mereka katakan bahawa alhamdulillah dengan membaca sedikit sebanyak mengubah persepsi mereka. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan baca ni bukan sekadar you baca nak bagi habis, tuan-tuan dan puan, bukan itu sebenarnya. You baca satu muka surat, you tengok, buat refleksi diri. Itu sebenarnya kan. Sebab kalau you baca tanpa refleksi diri, dia tak akan jadi penyembuhan lah Puan. Dia setakat you baca, lepas tu dah habis baca, you rasa you pun letak. Ada orang dia suka beli pun dia tak baca. Ada tak geng-geng yang suka beli dah tak baca-baca? Kalau ada, silalah tulis itu 5. Sebab kita pun ada juga buku-buku yang saya beli dan saya tak baca-baca. Okay. Jadi geng-geng saya tu silalah membaca dan jangan biarkan buku kita mereput tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang tu bila buku kita mereput, mulalah timbul warna yang tak apa cantik dalam buku kita tu. So ayo membaca tuan-tuan dan puan, jadikan satu hari satu buku macam mana? Satu hari satu lembaran satu buku tu tak ada lah tuan-tuan tak baca sebanyak satu hari satu lembaran baca lah tuan-tuan Jadi bila kita bercakap semula pasal membaca sebagai healing process ni, ada banyak. Jadi kalau satu lagi saya suka, kalau you all nak cari, cuba cari satu buku by Mel Robinson, Let Them tajuk dia. Cuba try Google, ada tak? Kalau ada, kalau dah jumpa tajuk dia Let Them, Mel Robinson, dalam ruang chatting, tolong tulis dah jumpa. Kalau belum jumpa, sila cari peneropan. Itulah, jadi saya mencadangkan ada banyak buku di pasaran, tuan-tuan dan puan boleh beli yang kena dengan diri. Kadang-kadang ada patient saya yang datang dengan kes anak. Saya mencadangkan buku Dr. Rozan Nizam Zakaria sebab buku Dr. Nizam Zakaria boleh didapati dengan tajuk Psikologi Si Kecil. Itu pun saya suka. Nanti bolehlah kaunselor-kaunselor lain juga untuk mengupas buku tersebut kalau mereka dah baca. Psikologi si kecil ni adalah berkenaan dengan macam mana kita nak didik anak kita Tuan. Daripada anak kita kecil dengan ada anak yang tantrum, ada anak macam-macam kes. Jadi daripada kecil sampailah ke umur mereka, umur remaja mereka, macam mana kita nak didik anak tersebut. Jadi bacalah. Dengan membaca ni kita banyak memandaikan diri kita sendiri dan juga healing process pun berlaku. Kadang-kadang bila kita refleksi, macam ni rupanya, betul ni. Kan? Saya sukalah dengan biblioterapi. Okey, Puan, berdasarkan pembacaan kat sini dalam buku ini, apakah pengajaran utama yang boleh Puan kongsikan? Pengajaran yang paling utama berdasarkan pembacaan buku ini.
seperti mana yang saya nyatakan tadi lah kalau puan tanya paling utama tu paling utama saya harap kepada mereka-mereka yang belum berdua, belilah buku ni supaya setelah berdua dia boleh minimizekan persengketaan, dia boleh minimizekan konflik. Konflik dengan persengketaan sentiasa ada. Betul. Bukannya bila kita dah ni kita berkonflik, tidak. Itu semua cerita dongeng ada dekat dalam apa nama tu? Cerita-cerita drama pukul 7 dan sebagainya. Sebenarnya tak. Hidup kita ni adalah satu proses tuan-tuan dan puan-puan, dan juga dalam proses tu memang kita akan bergaduh, kita akan orang kata tercalak emosi, kita akan tersentak hati. Tapi dalam masa yang sama, bila kita ada ilmu, ini yang saya nak tekankan lah. Soalan puan tadi, apakah take home message yang boleh bawa kan? Saya mengatakan bahawa ilmu lah. Ilmu ni sangat penting. Apa kita nak buat pun, kita kena ada ilmu. Dengan ilmu, dia membawa kita kepada satu tahap yang tinggi sikit daripada orang lain. Bila kita berilmu puan, kita baca, kita ada ilmu. Betul. Bila kita ada ilmu, kita kongsikan. Macam dalam ni, kita kongsikan. Jadi terpulang kepada pembaca ataupun pendengar hari ni, tahu, mahu, mampu. Kita dah tahu membaca tu penting. Betul. Mahu tak kita membaca? Soalan dia puan. Kalau kita tak mahu membaca, tak ada siapa boleh memaksa kita baca. Mampu tak membaca? Mampu. Baru-baru ni puan, saya rasa nantilah kalau sesiapa nak boleh WhatsApp saya menceritakan tentang seorang pesakit ni. Pesakit ni dia memang terlantar, dia terlantar dan dia hanya baring sahaja. Kepala dia memang sakit, dan muka dia memang merah. Dia membaca dan juga dia memberi banyak manfaat dari sakit dia lah. Dan dia dah meninggal dunia lah, dia di barat lah, bukan di sini. Tapi penceritaan dia tu menarik sebab dia adalah orang yang mementingkan ilmu dan juga dalam keadaan dia begitu, dia menyampaikan ilmu. Jadi betapalah saya nak cakap, mesej yang puan cakap memberi impak kepada saya rasa semua orang, bukan saja saya, bukan saja kita yang melihat, semua ilmu tu nombor satu lah dalam dunia ini. Itu kan saya betul. Okey. Jadi pihak Rustia ada apa-apa soalan daripada mata-mata yang memandang? Belum ada lagi ya. So puan, kita nak open, nak buka kepada soalan? Boleh. Sekiranya ada tuan-tuan dan puan, sekiranya ada sahabat-sahabat saya di UPM. Tak ada. Okey, tak apa. Kita teruskan puan. Jadi most of the the main topic dalam buku ni adalah memang perkahwinan yang kata Puan Rafidah ya. Okey, jadi pendapat dengan perhubungan. Betul. Jadi pendapat saya kita sebagai kaum wanita, ialah kalau dah kahwin tu kata dah dah terlambat sekali. Okey. Pada yang belum kahwin, pendapat saya lah, perbincangan tu penting. Betul. Perbincangan penting. Lepas tu kita, bagi saya, pendapat saya, kita show kita punya true colours. Contoh contoh cara makan. Kalau macam cara makan, masa bercinta, suap sikit-sikit kan, lepas kahwin kan, satu senduk kena suap kan. Jadi pendapat peribadi saya dengan suami saya memang show my true colours. Jadi bila saya makan, saya tak kontrol apa semua, tapi dia, it depends on him ya. Terpulang pada dia nak, tapi alhamdulillah dia terima saya seadanya. Alhamdulillah. Jadi saya nasihatkan kepada kaum wanita di luar sana, kaum adik-adik yang nak berkahwin kan, perbincangan ni sangat penting. Sangat penting. Lepas tu bila dah berkahwin, kita pun kena kita lebih pada budaya sebenarnya. Macam hantaran, pun cakap tadi betul, hantaran is budaya. Yang anak ada degree, berapa hantaran dia, anak ada master, berapa hantaran dia kan. Sebab orang Melayu ni kita terikat dengan budaya. Nanti kalau kita tak buat ni macam mana orang kata kan. Okay, jadi secara keseluruhannya, bagaimana buku ini memberi kesan kepada diri puan sendiri melalui pembacaan ini, bagaimana kesan dia ke atas diri puan sebagai kaunselor?
Pertama sekali saya rasa untuk buku ni saya rasa kita meletakkan Allah tu yang pertama lah pada saya lah ya. Sebab penulis pun menitik beratkan tentang spiritual. Dia mengajak kita kembali kepada melihat tanggungjawab kita sebagai seorang hamba sebenarnya lah. Bila kita mengaku diri kita ni sebagai seorang hamba, memang kita ni pun hamba pun. Kita akan balik ke, kita ni pinjaman semata-mata, kita berada di sini. Dan juga bila kita dah tamat tempoh, kita akan kembali kepadanya lah kan. Ada satu lagu tu memang kita tetamu senja, ada kan? Kita datang ini lagunya sebagai tamu. Lagu Kau Prasasa. Agaknya saya pun tak tahulah puan kan. Minta maaf lah kalau hujan tiba-tiba saya minta maaf. Okay. Jadi saya rasa dia memberi juga supaya kita mengambil tanggungjawab pada diri kita dan tidak meletakkan tanggungjawab itu pada orang lain. Betul. Bila kita membaca buku ni kan, sebenarnya aku adalah tanggungjawab pada diri aku sendiri dan kita tidak bertanggungjawab pada orang lain. Kita tak boleh menggunakan kepada orang lain lah. Kalau kita tengok sekarang kan, kita tahu harga-harga masing-masing semua dah meningkat. Jadi bila kita tahu harga meningkat, kita lah kena buat apa tu puan? Penjimatan pada diri kita supaya kita tidak melakukan pemborosan, kita tidak shopping terlalu banyak, beg kuning dan sebagainya, tapi melihat kepada apa keperluan semasa yang kita nakkan. Kemudian puan, pada saya juga penulis mengajak kita untuk berbuat ke arah kebaikan dan juga bila you buat ke arah kebaikan, bila penulis merupakan kaunselor juga. Jadi bila dia menulis, dia mengatakan bahawa apa yang telah terjadi pada orang lain dan juga tuan-tuan dan puan, ambillah iktibar pada apa benda yang telah berlaku pada orang lain. Sebab kita ni takkan nak kita takkan nak merasai semua benda. Tapi bila kita tahu, orang ni dah pernah kena ni lah, orang ni dah pernah kena ni lah, kita ambil iktibar. Jadi bila kita ambil iktibar ni puan, dia memberi kita tahu bahawa jangan buat benda tu. Jadi puan, contoh macam sekarang ni kita tahu bahawa scammer kan puan kan, ada mengatakan bahawa ada satu tu saya dengar, kalau saya salah betulnya saya dengar dia kata, duit dah dimasukkan, you dah buat loan. Saya minta maaf, saya dah tersalah masuk ke dalam bank you 5,000. Contoh. Dan juga boleh tak dipulang balik pada saya duit tersebut. Kita pun panik kenapa ada lebihan 5,000 dan sebagainya. Bila kita pulang balik pada orang tersebut, habis semua akaun kita dan juga data-data kita ditarik. Sebenarnya puan telah buat pinjaman 5,000 tu adalah pinjaman puan. Jadi sila stop, jangan panik dan terus berhubung dengan pihak bank. Biar pihak bank yang uruskan urusan duit yang berlebihan tadi. Jadi nampak tak puas? Supaya kita ni cerdik sedikit. Jadi bila membaca ni sebenarnya dia memandaikan. Kerana itu puan, salah satu kenapa penulis menulis, dia kata kalau kita cakap lisan begini, dia akan hilang lah. Dia akan hilang. Kadang-kadang aku lupa lah apa benda yang cakap kita. Tapi bila kita menulis, ia merupakan tinta yang akan berada di situ selama mana ia ni tidak hilang ataupun masih kekal di situ, itulah. Tapi ilmu Allah ni kan luas puan. Hanyalah setitik air kalau kita ambilkan daripada kita punya ni, kita pun tak ni lah pun. Bidang saya sikit psikologi, bidang puan lain, bidang keuangan lain, bidang engineering lain, sangat luas. Jadi belajarlah daripada orang keliling kita dan juga kalau kita tak nak belajar daripada orang keliling kita, belajar daripada ilmu-ilmu yang ada dalam buku dan belajarnya kena berguru lah. Jadi untuk masa yang berbaki 10 minit ada dapatnya ada soalan. Sekejap ya puan, saya tengok soalan. Ada soalan ya puan. Soalan dia, adakah sesuai aktiviti book sharing session dilakukan bersama pasangan? Dan pada pendapat puan, bagaimana nak laksanakan? Saya suka sangat. Terima kasih kepada tuan ataupun puan yang bertanya. Untuk book sharing session tersebut, untuk book sharing session yang nak dilakukan kepada pasangan, sangat merupakan satu yang sangat-sangat best. Saya pernah lah puan ni, ada seorang kawan saya ni mula-mula ceritanya kawan saya ni
penulis buku. Kalau sesiapa kenal Anis Ayuni lah, kawan saya. Anis. Ni kenal ke? Okey. Right. Kawan saya merupakan penulis buku. Waktu dia menulis buku tu, waktu mula-mula, sebelum tu dia bukan penulis buku. Ni bercerita tentang yang cakap yang soalan tadi lah. So kawan saya ni, dia kata, Fit, dia kata lah, tulis ni semua. Dia pun bagi saya baca. Saya baca, saya kata, buku you ni boleh jadi buku. Mana tu dia manuskrip dia. Buku ini boleh jadi buku. Why not kita hantar pada Karang Craft untuk novel, dia tulis novel untuk ni semua. Dan juga dia pun dah tulis, alhamdulillah Karang Craft terima dan sebagainya. Okay, macam mana pula dia nak beritahu husband dia yang dia penulis buku Alright, so apa yang berlaku ialah saya kata dengan dia, okay, why not you hantar je kepada husband you buku ni, postkan ke rumah dan hantar kepada alamat suami you supaya tengok reaksi dia macam mana. So dia pun buatlah apa yang saya punya idea tu semua, sebab kita agak rapat. So bila dia buat tu, daripada situlah sebenarnya husband dia tahu yang dia menulis buku dan juga husband dia encourage dia. Sebelum ni pun husband dia tahu dia suka menulis lah. Sebab di sekolah, saya dulu cikgu sekolah, so saya sama dengan dia. So di sekolah dia merupakan guru BM, so macam daripada situ husband dia tahu dia start writing secara serius dan sebagainya. So daripada situ pasangan kita tahu bahawa to appreciate things. Tapi itu satu contoh lain. Satu contoh yang puan tanya tadi berkenaan dengan sahabat kita bertanya, sangat sesuai. Ada satu kes klien saya tu, bila dia beli, dia letak dia buku atas meja makan tu. Dia kata macam mana cara dia nak ajak pasangan dia tu membaca. Memang pasangan dia kadang-kadang tak suka membaca pun. Tapi kadang-kadang dia suka je baca. Bila pasangan dia ada kat depan tu kan, dia suka je baca. Supaya pasangan dia tahu dia baca. Dan bila dia baca, dia letak je. Dia tak mengarah, dia tak menyuruh. Sebab dia takut kalau dia mengarah ataupun menyuruh, dia akan ni. Tapi kadang-kadang suami kita ni kadang-kadang dia akan tengok apa dia baca. Kadang-kadang pun boleh jadi satu bualan. Bang, buku sebelum berdua yang I beli tu kan ada satu topik yang I rasa you suka lah bang. Cuba you tengok. Topik dia tajuk tentang kita. Contoh tentang kita. So dia akan menarik minat tanpa kita perlu menceritakan kepada suami kita, biar bagi teaser je. Dalam buku tu bang, dia cerita pasal memancing. Abang suka memancing ke bang? Abang cuba tengok bang, muka surat yang saya dah tandakan ni bang. Contoh lah, surat saya tandakan. So itu menarik dia. Orang kata sekarang, orang zaman sekarang dia kata hook. Bagi untuk menarik dia agar membaca dan sebagainya. So dalam TikTok kan kita ada hook dan sebagainya kan. So itu adalah satu teknik yang boleh. Dan silakan buatlah apa-apa juga yang puan ataupun tuan rasa boleh menarik suami tuan baca. Kadang-kadang kan boleh dijadikan hadiah, kadang-kadang juga boleh membaca bersama. Bang, jom bang, kita nak tak kalau kita buat satu hari, kita letak handphone kita tepi, I baca buku A, you baca buku yang you suka. Jom nak. Lepas tu I cerita buku apa yang I baca, dia punya yang you cerita buku yang you baca sekarang. Dan saya suka juga sebab kadang-kadang suami saya suka membaca juga. Kadang suami saya bercerita pada saya tentang buku yang dia baca, and dia banyak jugalah guide saya tentang benda-benda yang tak semua benda kita tahu kan puan. Betul. So kaedah yang pertama tadi tu, kita menyuruh suami kita membaca tanpa menyuruh. Cantik tu. Cantik puan, cantik. Gelak ikan lelaki. Idea gelak idea lah. Okey, ada soalan kedua puan ada yang bertanya. Okey, maknanya dengan membaca buku ini, maksudnya maksud dalam buku ini cari bahagia sendiri dulu sebelum meneruskan hubungan rumah tangga. Betul. You are right. Okey, betul. Cari bahagia dulu. Kita selalunya kan kita utamakan orang lain je. Ada orang puan ataupun tuan yang bertanya dia kata saya bahagia kalau suami saya bahagia. Macam mana? Okey, kita ambil satu contoh air ni. Kat dalam ni ada air, saya tak boleh tunjukkan airnya. Okey, ambil satu contoh air ni. Bila kita dah ada dulu, barulah kita boleh bagi. You nak air? Aidin nak air? Contoh kita tanya, Aidin nak air? So, kita kena penuh dulu, barulah kita boleh bagi. Jadi puan ataupun tuan yang bertanya, bahagikan diri you sendiri, barulah you boleh bagi benda tu. Contoh lain lah Contoh kalau kita analogikan bahagia tu duit. Contohlah puan saya ada RM10, barulah saya boleh bersedekah ataupun belanja RM10. Saya ada sebab saya ada. Tapi kalau saya sendiri tak ada, macam mana saya nak bagi orang? Jadi apa-apa pun kita kena penuhkan cup kita dulu, diri kita dulu, barulah kita boleh share pada orang lain. So pada puan yang bertanya, puan, bahagiakan diri puan dulu. Apa-apa nak makan je lah. Kalau nak pergi kan, orang selalu kata kan,
Contoh kalau ada yang tak setuju dengan saya tak pasti. Kadang-kadang kita dah bekerja, kita pun nak pergi healing, nak makan sedap kan. Kita rasa menyesal, tak nak lah anak kat rumah tak makan, suami tak makan, semua. Tuan puan, reward untuk diri sendiri. Kalau best, kita boleh ajak bang, hari tu I makan sini, jom kita pergi makan, ajak anak-anak, kumpul duit makan lah. Macam contoh nak makan kat Lombayung ke, nak makan kat mana-mana ke, go ahead. Tapi you sendiri rasa, jangan rasa guilty sebab you are not doing something wrong, but you are rewarding yourself supaya diri you dulu, penuhkan cup you dulu, penuhkan diri sendiri dulu, bahagia pada diri sendiri dulu, barulah you boleh membahagiakan orang lain. Puan-puan, belasah.com je, bahagiakan diri sendiri. Okey, Puan Hafidah, untuk masa yang berbaki lagi 2 minit. Alright, habis masa ya? Ya, sebelum kita akhiri program pada hari ini, satu ayat yang boleh Puan kongsikan untuk yang audiens kita sekarang ni, berkenaan dengan sembuh melalui pembacaan. Satu ayat. Satu ayat yang bombastik punya perkataan lah, yang ayat lah, macam tu. Bila dia minta satu ni, kita ni suka ni. Satu yang saya dah cakap lah, sembuh melalui pembacaan tuan-tuan dan puan-puan ni. Satu je, Allah ada. Pada saya, Allah ada. So bila kita sebut Allah ada, Allah suruh kita iqra', bacalah. So bacalah perempuan, bacalah tuan-tuan, sebab dengan membaca tuan-tuan dan perempuan akan jadi pandai. Bila tuan-tuan dan perempuan pandai, tuan-tuan dan perempuan akan dapat buat banyak benda. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak menyampaikan. Kita kena berilmu dulu. Saya suka dengan tagline UPM lah. Tagline UPM, berilmu berbakti. Saya suka sangat dekat di hati saya lah, berilmu berbakti. Saya selalu kalau saya bagi talk pun, saya akan bawa berilmu berbakti. Jadi kan bila kita tahu Allah ada, Allah pun dah suruh iqra' kan, bila ni kan, bacalah dengan nama Tuhan kan. So bacalah. Sebab melalui membaca, banyak penyembuhan akan berlaku. Dengan membaca, refleksi diri, dan juga dengan membaca, memandaikan diri juga. Itu daripada saya lah. Okey Puan, lagi satu soalan. Boleh Puan? Minta maaf Puan ya. Boleh. Dia ada bertanya di sini, bagaimana menerapkan minat membaca di kalangan anak-anak? Kalau kita nak anak-anak kita membaca, kita pun kena duduk membaca dengan diorang. Katakanlah Puan ni, contoh Puan ni, Puan nak anak-anak baca. Langkah pertama kan Puan kan, Puan kena bagi dia, contohlah kalau anak-anak tu kecil, pasal tu kita tengok orang putih, dia suka buat storytelling. Dia buat storytelling, dia akan baca pada anak dia akan dengar, dia akan kata okay, for the rest of the book, you must read by yourself. Okay, jadi kan mula-mula ni kita buat, and kalau nak storytelling, dia bukan kena storytelling yang macam pada suatu hari dia kena ada bunyi, pada suatu hari seekor gajah besar, dia ada kena kanak-kanak ni dia kan suka imagine, jadi kita kena banyak elemen-elemen tu. Dan juga kan tuan-tuan dan puan, bila kita berkongsi dengan anak-anak kita dan sebagainya, kita sendiri kena letakkan handphone kita, okay, jom hari ni katakanlah barulah nak mula tiba-tiba je, alhamdulillah hari ni telaah buku menjadikan kita suatu yang do it now, contoh kan Puan kan, jadi kan Puan kan, okay, hari ni jom kita pergi Puan, Eko kedai, bukan saya bukan promote lah, kedai saya tak sebut nama lah, kedai RM2.60, okay. Ada banyak buku budak-budak yang buku ni semua kan, kita mulakan dengan buku-buku tersebut, ataupun tanya diorang suka tema apa. Dulu saya ingat lagi masa kecil-kecil, tema, ingat tak 5 sekawan, 6 sekawan, ingat tak? Lepas tu buku anak-anak sidik. Okey. Puan tak tahu, kita tak sezaman kan, jadi kita tak ni kan, tetapi buku anak-anak sidik tu ada. Buku anak-anak sidik dan buku-buku yang kita nak kena kaitkan apa yang diorang suka. Sebab kalau kita tak hook anak-anak kita dengan apa yang anak-anak kita suka, minta maaf lah, kita boleh mulakan dengan mengala buku yang ada cerita, kita boleh mulakan dengan stiker yang ada ni. Tarik dulu, jangan sibuk nak, macam Puan cakap lah, menyuruh tapi tidak menyuruh. Jangan sibuk nak menyuruh dulu. Saya ada satu saya suka anak buah saya ni, anak dia
kami pergi travelling. Siapa dekat sini anak-anak dia pergi travelling bawa buku tebal? Buku tebal tu kan. Pergi travelling ni bukan pergi yang dalam-dalam negeri. Pergi travelling yang dia memang anak dia literally, kita duduk dalam train tu, anak dia literally tengah baca buku. Saya, ya Allah, Masya Allah, budak ni memang suka membaca. And memang bapa rumah dia banyak membaca lah. Memang parents sangat memainkan peranan. Saya yakin dan percaya buku-buku ni kan mak bapak memainkan peranan. So sebenarnya bermula daripada kita, barulah akan jatuh kepada mereka. Dan adakanlah masa everybody duduk sesama macam yang saya cakap tadi. So all the best pada bertanya. Suka sangat saya dengar bila Puan bertanya sebab Puan ada rancangan ke arah itu. Saya doakan yang terbaik untuk Puan, insya-Allah. Okay. So kita tutup soalan untuk sesi pada kali ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekian sahaja program telaah buku pada hari ini. Dan kita mengharapkan semoga kupasan bernas yang diberikan oleh Puan Rafidah boleh dijadikan sebagai pedoman untuk kita memandu hala tuju, harapan dan juga mewujudkan keinginan yang kita impikan. Sebelum saya serahkan program ini kepada pengerusi majlis, saya ingin akhiri, biasalah kita adab Melayu kan mengakhiri dengan serangkap pantun. Puan, sebelum akhiri boleh saya cakap sesuatu? Ya, boleh. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat UPM saya yang masuk ke live pada hari ini, dan juga semoga kita bersama-sama membaca untuk memandaikan diri sendiri, dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa dengan telaah lepas ni lagi banyak. Ya, kan? macam 10 minit. Saya dengar nanti ada VC pun ada kan? Ada. Kan? Okey, alright, itu saja. Terima kasih pada pengurusan library banyak-banyak menjemput saya, sangat-sangat saya hargai, dan juga saya suka sangat duduk dekat sini, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Okey. So pantun dari saya, tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi. Okey, dengar pantun saya dulu. Okey, menuai padi dapat seguni. Okey, dibawa pulang hanya seraga. Suami isteri hidup harmoni, ingin bersama menuju syurga. Amin. Sekian saja pada kali ini. Sampai jumpa lagi di hari lain dan waktu yang lain. Terima kasih kepada Puan Rafidah kerana sudi hadir sebagai panel pada kali ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan dengan ini saya serahkan program ini kepada Puan Pengerusi. Okay, terima kasih.